کہ وہ کہہ سکے اننی من المسلمین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دعوت کے بغیر امت میں اپنے اسلام کو عملاً ظاہر کرنے کی استعداد پیدا نہیں ہو سکتی۔ دعوت کے بغیر اپنے دین پر استقامت، اپنے دین کی اہمیت یہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، دعوت کا چھوٹ جانا سب سے بڑا سبب ہے بہت آسانی کے ساتھ اپنے خیالات، اپنے مذہب، اپنے طریقوں کو بدلنے کا۔ جو فرد یا قوم یا امت اپنے دین کی دعوت پر رہے گی، وہ کسی دعوت کو، کسی دین کو، کسی طریقے کو قبول نہیں کرے گی۔ اپنے دین پر استقامت اپنے دین کی دعوت سے باقی رہتی ہے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جماعت کے ساتھ تھے روم میں۔ روم کے بادشاہ نے ان کو قید کرایا اور ان کو نصرانیت کی طرف دعوت دی کہ تم نصرانی ہو جاؤ۔ فرمایا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، بلکہ بادشاہ نے یہ کہا کہ اگر تم نصرانی ہو جاؤ تو میں تمہیں اپنی آدھی بادشاہت دے دوں۔ عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا کہ تیری آدھی بادشاہت نہیں، عرب کی ساری بادشاہتیں مجھے ملیں اور تیری پوری بادشاہت مجھے ملے، تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پلک جھپکنے کے بقدر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ استعداد امت میں صرف دعوت کی وجہ سے باقی تھی۔ امت میں سے دعوت نکلی تو امت کے اندر سے اپنے دین کی اہمیت، اپنے دین پر استقامت ختم ہو گئی۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کام کرنے والوں کو خصوصاً، امت کو عموماً، اس کام سے دین کی بقا کا یقین ہونا چاہیے کہ دعوت اور عمل جو دونوں کو اکٹھا جمع کرے گا اس کا دین سب سے اچھا ہوگا۔ اسی کے اندر استعداد اور صلاحیت اس کی ہوگی کہ وہ اپنے اسلام کو باعتبار عبادات کے، باعتبار عقائد کے، باعتبار یقین کے، باعتبار معاملات کے، باعتبار معاشرے کے، باعتبار اخلاق کے، دین کے جتنے شعبے ہیں ان سارے شعبوں کے اعتبار سے عملی دین پیش کر سکے، اس کی استعداد دعوت سے باقی رہے گی۔ Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan perkara ini dalam Al-Quran. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihah. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada mereka yang menyuruh pada Allah Subhanahu wa taala dan beramal salih. Jadi daripada ayat ini, tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah terangkan bahawa jalan atau cara yang paling berkesan, jalan dan cara yang paling pasti yang menyebab untuk seseorang itu mendapat hampir pada Allah Subhanahu wa taala, mendapat penghampiran dekat pada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan dia menghimpunkan dalam diri dia dua perkara, iaitu dakwah ila Allah, yang kedua amal soleh. Yakni satu orang yang melakukan dakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada masa yang sama dia melakukan amal-amal soleh dalam kehidupan dia, maka inilah cara, inilah jalan yang paling berkesan, yang paling pasti untuk seorang itu hampir dan dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meninggalkan dakwah, tuan-tuan mulia, dengan meninggalkan dakwah, seseorang itu tidak akan dapat istiqamah dalam agama dia. Mana-mana kaum atau sesiapa sahaja yang meninggalkan dakwah, maka dengan mudah sahaja fikir dia, agama dia, pegangan dia, dia akan tinggalkan agama, pegangan ataupun fikir dia, tuan-tuan mulia.
Bila satu orang tidak melakukan dakwah, meninggalkan dakwah, dia akan mudah terkesan dengan perkara-perkara lain, dan dengan mudah dia akan meninggalkan agama atau meninggalkan amalan, meninggalkan pegangan agama dia, tuan-tuan mulia. Akan tetapi seseorang yang melakukan dakwah, yang menyuruh manusia pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi dia istiqamah dalam amalan agama dia. Dia akan istiqamah atas keyakinan dia. Dia akan istiqamah dalam agama, amalan agama dalam kehidupan dia, tuan-tuan mulia. Perkara ni, tuan-tuan mulia, kita kena faham dan kita kena yakin betul-betul bahawa tanpa melakukan dakwah, susah bagi satu orang itu untuk dia beristiqamah dalam mengamalkan agama dalam kehidupan dia. Satu orang yang menghimpunkan dua perkara ni, dakwah dan amal saleh, Allah Subhanahu wa taala akan timbulkan dalam diri dia salahiyah, kemampuan, kekuatan untuk dia mengamalkan agama, dan Allah Subhanahu wa taala akan timbulkan kekuatan dalam diri dia untuk dia berpegang teguh dengan agama. Dan orang yang menghimpunkan dakwah dan amal saleh ni sahaja, yang mana dia boleh berkata waqala innani minal muslimin, saya lah di kalangan orang-orang Islam, yakni satu orang yang menghimpunkan dakwah dan amal saleh, Allah Subhanahu wa taala akan bagi kekuatan pada dia, kemampuan pada dia untuk mengamalkan agama secara amali dalam kehidupan dia, secara praktikal dalam kehidupan dia, tuan-tuan mulia. Satu kisah, tuan-tuan mulia, satu orang sahabat, Abdullah bin Huzafah radhiyallahu taala anhu, bersama dengan jemaah dia telah pergi ke Rom dan telah ditangkap oleh raja oleh orang Nasrani. Dan raja Nasrani tadi, tuan-tuan mulia, telah bagi tawaran kepada dia bahawa kalau kamu tinggalkan Islam, tinggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu akan mendapat separuh daripada kerajaan Rom. Maka Abdullah bin Huzafah radhiyallahu taala anhu berkata, bukan separuh kerajaan kamu, kalau kamu bagi kepada aku seluruh kerajaan Arab dan seluruh kerajaan Rom, pun aku tak sedia untuk tinggalkan agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun untuk sekelip mata. Dari mana datangnya kekuatan ini, tuan-tuan mulia? Kekuatan ini datang dalam apabila seorang itu menjalankan kerja dakwah, mendakwah manusia pada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh dalam kehidupan dia. Oleh kerana itu, tuan-tuan mulia, khususnya rakan-rakan seusaha kita dan umumnya semua orang Islam, dalam hati kita kena ada keyakinan. Dalam hati kita kena ada keyakinan bahawa dengan kerja dakwah, tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan agama. Allah akan wujudkan kekuatan, kemampuan dalam diri kita untuk amalkan agama dalam kehidupan kita. Dan dengan menghimpunkan dua sifat ini, tuan-tuan mulia, kita akan dapat berpegang teguh dengan agama, kekal dalam agama kita, tuan-tuan mulia. दावत का खासा इसकी तासीर यकीन का पैदा करना है। जो अहमियत मुसलमान के लिए ईमान की है, वही अहमियत ईमान की दावत देने की है। ईमान के, यकीन के बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है। ईमान और यकीन के बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि इस ईमान की तरफ दावत दी जावे जो ईमान मतलूब है। इसके सिवा और कोई रास्ता यकीन के बनने का नहीं है, क्योंकि खुद सहाबा किराम को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ईमान की तजदीद का हुक्म है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से खुद ईमान वालों को ईमान लाने का हुक्म है। मेरे मुहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, सबसे पहले बुनियादी मकसद इस मेहनत का यकीन की तब्दीली है। हजरत फरमाते थे मौलाना रिफ़ा रहमतुल्लाह अलैह कि जिस चीज को अपने अंदर पैदा करना चाहते हो उसको बसिफ़त तबलीग करो। जिस चीज को अपने अंदर पैदा करना चाहते हो उसको बसिफ़त तबलीग। बसिफ़त तबलीग का मतलब यह है कि मेहनत के अंदर वो तरीका दावत का जिंदा हो जो तरीका सहाबा किराम, जो तरीका सहाबा किराम अपनी मेहनत का कायम करके गए हैं। जो मेहनत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से करवाई है, मेहनत का वो तरीका
زندہ ہو، اس طریقہ محنت کو صفت تبلیغ کہتے ہیں۔